Kalau kita tengok konteks sebenar, isu 40% hasil Sabah ni bukan isu baru. And ini telah ditekankan semasa Pilihan Raya Negeri Sabah baru-baru ni. And sebenarnya datang daripada Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 yang menetapkan Sabah berhak mendapat 40% hasil bersih persekutuan yang dikutip negeri itu. Dan selama puluhan tahun benda ni jadi perdebatan politik. Dan apa yang Perdana Menteri kata baru-baru ni sangat jelas. Kerajaan tak merayu atau runding lagi tentang angka tu. Komitmen 40% itu dianggap keputusan dasar. Dan bagi saya agak mencabar jugalah dengan situasi semasa kita dengan perang yang berlaku dan kenaikan harga minyak. Tapi menariknya dalam masa sama kerajaan masih menanggung kos besar untuk rakyat. Contohnya harga diesel di Sabah, Sarawak tak naik. Itu Dekat Semenanjung naik baru beberapa tahun diesel kat Semenanjung naik, tapi Sabah Sarawak tak naik. Sebab Sabah Sarawak kita tahu kebanyakannya menggunakan kereta yang menggunakan minyak diesel, macam Hilux, lori apa semua. Sebab nak gunakan kereta biasa tu memang hancur lah tayar. Memang orang Sabah Sarawak banyak bergantung dengan kereta-kereta macam tu. Kerajaan Persekutuan tanggung kira-kira 4.6 bilion subsidi diesel tahun ini. Dan untuk petrol pula ada Budi 95. Budi RON 95 dikekalkan harga RM1.99 seliter untuk golongan yang layak. Dan saya difahamkan harga minyak sekarang RON 95 dalam RM3.20. Konflik berterusan Asia Barat menyebabkan harga minyak dunia naik dan kerajaan terpaksa menanggung kira-kira RM2 bilion subsidi petrol setiap bulan untuk kekalkan harga. Dan melalui subsidi bersasar, perkhidmatan itu disalurkan kepada rakyat melalui sumbangan tunai Rahmah, SCR dan juga SARA. Jadi sebenarnya kerajaan cuba imbangkan dua benda ni. Satu, tuntutan negeri kepada Sabah dan satu lagi tekanan kos sara hidup rakyat seluruh negara.